Assalamualaikum. Hari ini dapur Ami nak masak tauge kasar yang ditambah dengan tahu. Masak cara macam ni sangatlah sedap. Kadang-kadang kita malas nak masak. Kalau masak tauge sahaja campur dengan tahu macam ni dah cukup dengan nasi panas-panas. Dan sangat mudah. Mula-mula panaskan minyak. Saya pakai minyak lebihan ayam goreng tadi. Kemudian saya tambahkan setengah biji bawang besar dan sedikit ikan bilis yang telah ditumbuk. Semua bahan-bahan ni kita tumis sampai agak wangi dan kekuningan. Sambil tu kita masukkan tahu keping. Kita potong-potong lah cube macam ni. Kita masak sekali dengan ikan bilis tadi. Bila dah agak kekuningan macam ni, baru kita masukkan cili kering kisar. Yang ni kalau nak lebihkan pun boleh, tapi saya masukkan dalam setengah cawan. Lepas tu saya tumis dia betul-betul sampai pecah minyak. Lepas dah pecah minyak, kita masukkan satu sudu teh serbuk kunyit lah Kita masak lagi sementara serbuk kunyit tu sebati dengan cili kisar kita. Sekarang baru kita masukkan tauge kasar. Tauge kasar ni kita dah buang akar dia dan dicuci bersih serta ditoskan dahulu. Kemudian kita gaul-gaul lah semua bahan-bahan ni. Lagi satu tips saya nak bagi untuk sedapkan tauge ni tadi, saya pakai minyak lebihan goreng ayam tadi. Saya buat ayam masak merah. Jadi saya goreng ayam. Jadi minyak tu baru lagi lah kan. Kita baru goreng ayam. So minyak tu boleh gunakan sebagai perasa untuk bahan tauge kita ni lah bahan perasa. Tak payah tambah apa-apa perasa lain lagi lah. Ikan bilis yang kita dah tumbuk tadi dengan bawang. Serta minyak lebihan ayam goreng tadi. Dan kita dah tambah garam tadi. Garam jangan lupalah letak ikut secukupnya lah garam yang kita nak letak. Jadi dah siap tauge kasar kita yang sedap macam ni. Boleh buat lauk sampingan untuk macam kari ikan ke atau masak lemak putih ke. Sangat sesuai. Ataupun makan begitu sahaja dengan nasi panas-panas. Cubalah Assalamualaikum.